Lama dah tak buat video. Assalamualaikum. So hari ni apa yang aku nak buat, kita akan pergi basuh motor. Dan memandangkan hari ni adalah hari puasa, berpuasa Ramadan. So kita basuh motor, kemudian kita bertenang-tenang sahajalah. Jom, teman aku basuh motor. So dah selesai dah kita punya basuhan. Penat? Pergi bawah je tadi, aku pergi bawah, aku cari apa? Aku cari apa nama dia? Aku cari sabun. Dah dapat sabun baru kita cuci motor lah. So selesai sudah cucian motor, modal RM2.60 je. RM2.60. Bawah rumah aku ni ada Eco. So aku cuci je, aku beli barang kat Eco, cuci je lah. Okay, so senang lah cuci dekat pakai motor. Aku memang aktiviti aku every week ataupun setiap 2 minggu sekali aku akan cuci motor aku. Kalau aku malas sangat baru aku hantar kedai.
Bukan pasal apa, kalau aku hantar kedai ni, kebanyakannya satu tak bersih. Aku kurang berpuas hati. Okay. Dan apa yang korang nampak, motor yang aku cuci tu adalah, aku dah tak tahu motor ke berapa dah aku pakai. Tapi itu adalah Zontes 368G version 1, version 1. Nanti aku akan buat video untuk aku share aku punya point of view aku. Sebab aku pun dah pakai dah 3 bulan. Aku pun dah servis, 2 kali servis dah motor tu. 1000 pertama dan juga masuk 4000 kilometer. Paling jauh hari tu balik ke Thailand. Sorry, bukan balik ke Thailand. Balik ke Kedah. Acah-acah orang Thailand pula kan. Okay, dah balik ke Kedah. Nanti aku akan cerita lebih lanjut lah. Okay. Dan bagi siapa-siapa yang belum follow aku, korang boleh follow aku. Aku rasa aku akan start lebih serius buat konten lepas ni. Dan sokongan korang dan apa-apa saja komen, sama ada kritikan ke ataupun any kind of comment yang boleh membantu aku untuk jadi YouTuber ataupun content creator yang lebih baik, tinggalkan ruangan komen di bawah. Okay, dan aku harap sedikit sebanyak perkongsian aku ni akan menyemarakkan rasa korang untuk cuci motor korang sendiri. Even aku ni duduk dekat apartmen, aku tak duduk dekat rumah landed. Bagi aku itu bukan satu alasan untuk aku tak cuci motor sendiri kan, cuci kenderaan sendiri. Tapi taklah sampai aku cuci kereta, aku cuci motor sajalah. Sebab pengangkutan motor ni memang aku gunakan lebih kerap sebenarnya compare dengan aku pakai kereta. Aku dengan wife aku ada kereta, kita orang pakai Myvi. Tapi orang kata boleh kira dengan jari lah berapa kali aku guna Myvi tu dan berapa kali aku drive dalam sebulan. Kekerapan tu kebanyakannya wife aku akan pakai lah. Sebab bila dia kena pergi site visit ke apa, baru dia akan pakai. Dan aku memang sentiasa akan naik motor sebab dia memudahkan pergerakan aku lah. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.